slide bawah semua tu untuk menyesuaikan dengan keadaan di sini kan. Jadi saya nak tanya tuan-tuan dan puan dari sini, siapa ni? Refresh. Jadi tuan-tuan dan puan, pada malam ini insya-Allah saya akan fokuskan ini objektif ceramah saya pada malam ini. Kemudian instrumen-instrumen yang kita boleh gunakan di dalam perancangan harta dan juga isu-isu berkaitan dengan pewarisan. Dan di hujung nanti kalau sekiranya tuan dan puan ada masalah untuk memahami apa-apa yang saya sampaikan, boleh terus bertanya saya tanpa perlu sampai ke hujung. Tapi kalau yang nak reserve ke hujung pun boleh, tak ada masalah. Okey. Kita tengok daripada definisi ni, kita nak cakap tentang muallaf ni. Muallaf ni kalau ikut bahasa Arab ni dia muallafati qulubihim. Muallafatu qulubuhum. Orang yang dilembutkan hati. Orang yang dilembutkan hati untuk memasuki Islam. Lembutkan hati untuk mendampingi Islam. Kan? Kalau ikut Jakim dia menakrifkan individu yang telah memeluk Islam dan didaftarkan secara rasmi di Pejabat Agama Islam Negeri. Ini ikut takrifan Jakim lah. Ada tak di kalangan muallaf yang tidak berdaftar dengan Jakim? Ada tak? Semua kena daftar kan? Semua mesti kena daftar. Kalau tak daftar, dia akan jadi masalah. Ciri-ciri muallaf adalah yang pertama, baru memeluk Islam. Baru memeluk Islam. Maknanya dia orang yang baru memeluk Islam yang masih lagi berjinak-jinak dengan Islam. Kan? Yang keduanya masih dalam proses pembelajaran dan penyesuaian terhadap agama Islam. Maklumlah daripada agama lain masuk ke Islam, kemudian nak menyesuaikan diri, ini bukan satu perkara yang mudah. Jadi dia mengambil masa. Biasa berapa lama yang dikatakan muallaf dan terkeluar daripada muallaf? Siapa tahu? 5 tahun? 3 tahun? 3 tahun. Ada yang lebih 5 tahun tak sini? Ada yang lebih 3 tahun tak sini? Semua lebih ya. Dia maknanya lebih 3 tahun kita tak bagi muallaf lah kan. Dia bagi inilah macam orang Islam biasalah. Cuma tapi proses pembelajaran tu kita meneruskanlah pembelajaran tu. Bukan maknanya lepas 3 tahun dah tak masuk muallaf kita tak payah belajar, tidak. Kita ni yang umur 50 lebih pun sentiasa duk belajar. Ilmu agama ni tak habis, kan? Jadi sentiasa memperkukuhkan ilmu kita. Ya, puan. Yang kata lebih tahun ni sebab apa tahu? Masa masuk ni kita pun tak tahu apa. Ya. Yalah, tak ada masalah lah. Dalam tempoh 3 tahun ke lebih daripada 3 tahun kita teruskan pembelajaran lah, sampai ke akhir hayat kita lah. Kan? Sampai ke akhir hayat insya-Allah. Dan mungkin juga menghadapi cabaran di segi keluarga, pekerjaan dan status undang-undang. Saya percaya orang yang berada di sini mesti kebanyakan akan ada masalah di segi pewarisan, perkahwinan dan juga pentadbiran harta. Ini biasalah yang berlaku. Di kalangan orang yang bakar, Islam bakar pun banyak masalah, tambahlah yang bagi muallaf ni, kan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang seperti sekalian. Okey, asas pewarisan Islam apa, tuan-tuan? Siapa tahu? Apakah asas pewarisan Islam? Apa bila kita maksud pewarisan dalam Islam ni apa yang saya cuma nak tanya, jawab tak betul tak apa. Kita sama-sama belajar. Kita ada sesi interaktif. Siapa tahu? Asas pewarisan Islam. Siapa tahu? Asas pewarisan Islam adalah faraid, kan?
Ini adalah asas pewarisan Islam. Kita apabila kita bercakap tentang pewarisan, tentang harta pusaka, dia punya base dia adalah faraid. Faraid ni. Kalau bukan Islam, apa dia gunakan apa? Selain daripada faraid. Kalau Islam pakai faraid, bukan Islam dia gunakan apa? Wasiat. Lagi? Apa yang jadi ukuran dia untuk pembahagian dia? Kita tak tahulah sebab tak mati lagi kan. Kita tak tahu sebab tak mati lagi. Kalau bukan Islam, dia guna akta pembahagian. Dia macam kalau yang Islam ni faraid, kalau bukan Islam dia akan berpandukan kepada akta pembahagian. Akta pembahagian itulah Distribution Act. Kita panggil. Bila mati dia akan refer kepada itulah. Kalau suami mati dapat kepada isteri, kemudian dapat kepada anak dan sebagainya. Tapi akta pembahagian untuk akta pembahagian tu, Distribution Act tu tidak selengkap faraid. Sebab faraid ni dia very detail. Di dalam Al-Quran, Allah SWT, kita semayang ada tak sebut dalam Quran? Ada tak? Dalam Quran dia tak sebut pasal semayang berapa rakaat. Tetapi pembahagian faraid dia ada sebut di dalam Al-Quran. Lelaki berapa bahagian, perempuan berapa bahagian, ibu berapa bahagian, bapa berapa bahagian, saudara berapa bahagian. Kalau orang mati tak ada saudara, semua dia sebut di dalam Quran secara detail. Kan? Itu kelebihan yang ada dalam Islam. Kelebihan yang ada faraid. Kita tak mampu buat tidak ada satu perbezaan pandangan di kalangan ulama-ulama tentang faraid. Kan? Sebab apa? Sebab kalau kita berbeza pandangan memang jadi kelang kabut. Kan? Sebab tu Allah SWT turunkan pembahagian ni dalam Quran. Memang tidak ada dispute, tidak ada pertelingkahan lagi dah tentang pembahagian faraid. Boleh nampak tak tulisan dia? Boleh nampak Okey, prinsip asas faraid ni adalah keadilan dan pembahagian. Dan tidak boleh diubah. Kita tak boleh saja-saja nak ubah. Aku dapat bahagian banyak, aku dapat bahagian sikit, aku nak ambil lebih. Tak boleh. Kita dah bahagian lelaki 2 bahagian, bahagian perempuan 1 bahagian. Kami tak mau nak ikut faraid, nak bagi sama rata. Boleh, tetapi tertakluk kepada persetujuan semua. Kalau tidak kena ikut faraid, melainkan persetujuan semua. Boleh faham tak setakat ni? Contohnya lelaki lah, kita bagi contoh. Contoh lelaki, katakan kita ada 300,000. Kan, 300,000. Bapak mati dia tinggal duit 300,000. Ada 2 orang anak, seorang lelaki, seorang perempuan. Kan, 300,000. Lelaki dapat 200,000, perempuan dapat 100,000. Boleh tak yang perempuan tu dapat 100,000 nak paksa lelaki suruh bagi sama rata? Tak boleh. Tak boleh. Melainkan main daripada kerelaan daripada si lelaki ni. Dia kata tak apalah. Adik, abang bagi sebahagian daripada abangnya, bagi kita sama rata. Tak apa macam tu. Tapi kalau kita nak paksa, tak boleh. Kan? Kemudian, faraid ni hanya harta untuk Islam. Kemudian, harta alih. Ni jenis-jenis harta nah. Dalam kita ada harta wang tunai, KWSP, saham, kenderaan, barang kemas, itu harta-harta alih lah. Harta tak alih macam tanah, rumah, bangunan, kebun, ladang. Kalau lembu, rebau, harta alih tak alih? Kalau binatang, binatang boleh faraid tak? Ya. Dia semua yang berharga, kalau tak boleh nak kerat, kita jual, kita bahagi duit. Maknanya lembu, rebau, ayam, ikan apa semua boleh ada nilai, kita tak boleh nak bahagi, tetapi kita jual hasil boleh bahagi.
Semua boleh kalau ada nilai. Kalau ada orang nak beli. Kalau tak ada orang nak beli, tak boleh nak jual lah. Kan? Samalah. Samalah. Dia ada hasil dia. Dia ada hasil daripada situ yang boleh buat duit, yang boleh kita dapat duit dan kita boleh sara hidup kita. Kan? Okey, di dalam Quran ni yang saya sebutkan tadi lah berkenaan dengan surah An-Nisa ayat 11 hingga 12. Yang ni yang disebutkan detail lah. Jadi boleh rujuk sendiri. Apa nama ayat An-Nisa ayat 11 hingga 12, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain fa in kunna nisan fawqa sanataini falahunna. Ni semua ni disebutkan di dalam Quran ni yang saya akan tunjuk pembahagian dia. Kemudian di dalam surah An-Nisa ini ada juga disebut segala hukum yang tersebut adalah batas-batasan Allah, dan siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya akan dimasukkan ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, mereka kekal di dalamnya, dan itulah kejayaan yang besar. Tadi Allah SWT cerita berkenaan dengan pembahagian faraid kan, 1/2, 1/4 apa semua tu kan. Kemudian Allah SWT sambung dengan cerita ni. Dia kata siapa yang ikut faraid ni, ikut hukum Allah SWT, dia akan dimasukkan dalam syurga. Kemudian ayat yang di bawah ni, wa may ya'sillaha wa rasulahu yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Dan siapa yang derhaka kepada Allah dan Rasulnya, melampaui batas-batasnya, syariatnya, akan dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka, kekallah di dalamnya dan baginya azab seksa yang amat menghina. Jadi siapa yang turut hukum Allah dan masuk syurga, siapa yang tak ikut hukum Allah SWT akan dihumban ke dalam api neraka dan kekal di dalamnya. Jadi kita tak boleh suka-suka nak bahagi, nak ambil kita sebagai kakak ke, sebagai abang ke, kita nak ambil bahagian kita lebih, nak mengurangkan bahagian orang lain, tak boleh. Sebab ini ketetapan Allah. Dan kalau kita makan harta orang secara salah, ambil tanah orang secara salah, kemudian dapat kat kita, turun kepada waris-waris kita, anak kita, turun kepada cicit-cicit kita dan seterusnya. Maknanya kesilapan kita berterusan sampai hari kiamat. Tanah-tanah ni, bab-bab harta ni kita kena jaga baik-baik. Kalau duit tu kita boleh ganti balik, tapi kalau tanah dah telah dihuni oleh orang yang selepasnya, nak patah balik memang susah. Ada kes-kes mahkamah yang mana, ada kes-kes yang main jumpa saya. Mereka sedar kesilapan ni, dah orang yang melakukan penipuan tu pun dah mati dah. Dah nama dah bertukar 2-3 kali dah. Jadi macam mana kita nak reverse, nak patah balik? Tak mungkin kita patah balik dah. Kalau main kat saya surrender dah. Kalau pergi kat lawyer Izdihar, mungkin dia dah buat. Tapi memang dia bila dah tukar nama, dah berlapis dah. Jadi kita yang mana ada ni, kita beringatlah, jangan kita terpedaya dengan dugaan dunia, ujian dunia. Ini tuan-tuan dan puan-puan boleh, kalau nak snap boleh lah, ni bahagian-bahagian faraid ni. Okey. Saya terang sikitlah yang apa ni yang berkaitan lah. Contohnya, suami perempuan meninggal. Perempuan ada anak, berapa bahagian dapat? Kalau suami meninggal, ada isteri kalau ada anak dapat 1/8. Kalau tak ada anak, dapat 1/4. Kemudian anak lelaki dia akan 2 bahagian. Dia akan 2 bahagian kalau berkongsi dengan anak perempuan. Anak perempuan 1 bahagian. Ibu dapat 1/6. Bapa 1/6 campur baki. Ibu kadang-kadang dia 1/6, kadang-kadang dia boleh jadi 1/3 kalau tidak ada anak dan saudara semati. Kan? Tidak ada anak.
Jadi ini secara ringkaslah tuan-tuan dan puan tak perlu hafal benda ni sebenarnya. Kan? Kalau ada isu apa-apa nak tahu yang ringkas kematian selapis boleh masuk dalam website MAIS, Majlis Agama Islam Selangor. Di situ kita boleh isi maklumat dan dia akan keluar beberapa pembahagian. Mudah ya isi maklumat ni. Tapi kalau banyak lapis tak boleh lah. Dia selapis ya boleh. Kan? Okey, setakat ni ada nak tanya soalan apa tak? Ya boleh. Okey. Macam mana isteri yang tak ada anak? Poligami, okey. Okey, tak ada anak, okey. Okey. Bapa mati. Oh. Itu tak betul itu? Daftar tak perkahwinan di Malaysia? Daftar perkahwinan layak dapat. Kalau tidak bercerai, daftar secara sah di Malaysia, isteri ada hak untuk tuntut harta pusaka. Maknanya dia kata mualaf tak dapat, dia kata tak dapat, itu dia punya keputusan saja, bukan mahkamah. Benda tu boleh bawa ke mahkamah. Buat selesai dah, kalau nak tuntut balik boleh. Yang tu boleh. Boleh. Dia selagi mana dia memang isteri yang sah pada si mati, dia akan dapat. Maknanya isteri kalau seorang 1/8, kalau dua 1/6 lah, kena share 1/16. Ya, kena share sama rata. Okey, kita terangkan sikit berkenaan dengan wasiat, hibah dan harta pencarian ya. Wasiat ni apa? Ikrar atas masa hayat berkuat kuasa selepas mati. Sekarang sebut lepas mati saya bagi ini kepada isteri saya. Rumah ini. Isteri biasanya kita tak buatlah wasiat. Okey, kita biasanya kalau orang Islam ni kita buat wasiat kepada yang bukan waris sahaja sebab isteri memang dah dapat bahagian. Contohnya kita ada anak angkat. Saya nak bagi rumah ni kepada anak angkat saya lepas saya mati. Itu dinamakan wasiat, kan? Dan maksimum tidak lebih daripada 1/3. Wasiat Islam tidak boleh lebih daripada 1/3. Kalau wasiat bukan Islam nak bagi 100% pun boleh. Itu beza. Sebab tu ada sesetengah orang menyalahgunakan instrumen wasiat ini bagi kepada wanita simpanan. Ini contoh bukan Islam lah. Bagi kepada wanita simpanan. Jadi bila meninggal, isteri betul tak dapat, wanita simpanan dapat wasiat. Sebab wasiat tu boleh petikai tak? Tak boleh. Sebab wasiat itu sah. Ikut kepada non-Muslim. Tapi Islam tak boleh. Islam tak boleh. Dia mesti tidak lebih daripada 1/3 sahaja. Lain kena masuk kepada dapat pada waris-waris faraid kita balik. Maknanya kepada isteri yang sah, anak-anak lelaki, anak perempuan, itu mereka akan mesti wajib dapat. Nak wasiat maksimum setakat 1/3. 2/3 akan balik kepada waris-waris yang masih hidup pada ketika kita meninggal dunia. Contoh kalau mak ayah, ada lagi mak ayah dapat, anak lelaki, anak perempuan, isteri boleh dapat. Itu maksudnya itu faraid lah. Wasiat ni kepada orang yang tidak layak. Nanti kita masuk mualaf punya situasi mualaf menggunakan instrumen wasiat ini untuk perancangan. Kemudian hibah. Hibah ini adalah pemberian semasa hidup dan berkuat kuasa semasa hidup. Saya bagi kepada abang kita. Abang nama apa, Mah? Nama? Ciu
Contoh saya ada laptop saya hibah kepada Abang Ciu. Jadi hibah ni telah berlaku. Ini contoh saja, bukan bagi betul. Sebab nampak dia seronok lah. Saya risau tak? Sekali lepas ni dia tuntut lagi. Melawak saja. Itu maknanya hibah saya bagi, dapat terus. Kalau saya wasiat, ini laptop ni lepas saya mati, saya bagi sama Abang Ciu. Lepas mati baru dapat, tu nama wasiat. Satu lagi, tadi hibah dan wasiat ini dia tidak ada halangan dari segi agama. Dia tidak semestinya kita boleh hibah, kita boleh wasiat kepada orang Islam saja. Tidak semestinya. Kepada bukan Islam pun boleh, tidak ada masalah. Kemudian yang ketiga adalah harta pencarian. Ini adalah harta untuk pasangan suami isteri. Tuan-tuan dan puan-puan berkahwin dengan pasangan, kemudian beli harta. Beli motor, beli kereta, beli rumah, beli saham, beli tanah. Itu dikira sebagai harta pencarian. Walaupun isteri tak ada nama di dalam grant. Tetapi dia menjadi sumbangan tidak langsung. Dia jaga anak, dia basuh baju, dia masak. Walaupun dia tak bekerja, itu dikira sumbangan tidak langsung. Sebab apa dia dapat? Sebab kalau isteri tak ada, dia tak boleh buat kerja-kerja macam tu. Dia mesti ambil pembantu rumah dan dia bayar. Tetapi bila isteri dia tak bayar. Ada suami bayar upah kepada isteri tak buat kerja rumah? Semua FOC kan? Sebab tu kita isteri-isteri boleh tuntut harta pencarian bahagian sumbangan tidak langsung. Kalau suami tak boleh. Suami kena pergi bekerja. Tapi ada juga suami yang jadi suri rumah ada. Kan? Terbalik. Tapi tak ramai lah kan. Itu harta pencarian lah. Okey. Boleh ataupun tidak saudara kita yang berlainan agama untuk mendapat harta pusaka. Ini dalil dia. Hadis riwayat Al-Bukhari, la yarithul muslimul kafir walal kafiru muslim. Orang Islam tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang Islam. Dia bahasa orang pakai ni reciprocal kan. Dia tidak reciprocal. Dia tidak saling mewarisi kan. Hak aku, hak hampa kan. Kalau ahli keluarga, mana ahli keluarga ni bila sebut mu'alaf ni mungkin seorang dua daripada keluarga ni peluk Islam dan sebagainya, masih lagi agama lain kan. Jadi saling tidak mewarisi. Ini secara umum. Sebab apa? Kita akan berdasarkan pembahagian kita berdasarkan hukum faraid tadi. Cuma di Malaysia ini dia tidak ada halangan untuk seseorang non-Muslim, ahli keluarga kita lah kan, contohnya bapa kita masih lagi agama asal dia, kita dah masuk Islam, dia meninggal, tidak ada satu undang-undang di Malaysia yang menghalang kita untuk mendapat harta pusaka berdasarkan pada akta pembahagian itu Distribution Act tu. Kau orang Sabah kan? Bukan. Oh, Thailand. Kita punya saudara mara tu sana, orang kaya lah. Lepas tu dia ada harta. Kita ni dah masuk Islam. Kalau macam apabila dia meninggal, lepas tu harta dia tu kita boleh ambil lah. Macam dia bagilah, contoh dia kata aku bagi kat hang sama. Dia dah buka lah kata ni kau ni dia ni. Kita layak terima kan duit harta tu. Kalau dia nak bagi boleh? Dia kau punya lah. Dia ikut, kalau kata kau di Thailand kan, kena ikut undang-undang Thailand. Kalau undang-undang Thailand kata dapatlah. Kalau di Malaysia ni, saya ada bersembang dengan pegawai pusaka, dia kata di Malaysia tidak ada halangan. Kalau bapa boleh. Tetapi tidak sebaliknya. Buat masa sekarang. Walaupun ada hadis ini mengatakan bahawa tidak saling mewarisi.
Bukan Islam dan bukan Islam tidak saling mewarisi. Maksud Ustaz, kalau macam contoh saya lah, saya ada duit, lepas tu saya meninggal. Kalau waris saya sana tak boleh terima lah harta pusaka. Tak boleh. Bagi. Tak boleh. Sana bagi ikram tak boleh. Itu ikut undang-undang sana, kena cek balik. Dia kira ikut negeri sana. Kan? Kalau di Malaysia tidak ada masalah. Kan? Okey, kita tengok kepada perbezaan pewarisan muallaf dan bukan muallaf. Okey. Prinsip asas pewarisan Islam, dalam hukum faraid, seorang hanya boleh mewarisi jika memenuhi 3 syarat ini. Yang pertama, kematian pewaris. Maksudnya kematian orang yang mempunyai harta. Kemudian, kehidupan waris. Maknanya ada anak-anak dia masih hidup. Kalau anak dah meninggal, dia tak dapat. Contohnya, saya ada 5 orang anak. Waktu saya meninggal, 5 orang anak ada. Jadi semua anak saya dapat pusaka. Tapi kalau saya meninggal lambat, ada anak saya meninggal dulu, dia tak dapat lah. Dia tak dapat. Itu secara umum lah, secara umum. Kan tak dapat. Maknanya, kematian orang tu, pewaris, hidupnya orang yang menerima harta tu, kemudian tidak ada yang menghalang pusaka. Tidak ada yang menghalang ni, bukan daripada akidah yang lain, bukan daripada agama yang lain. Kalau Islam sama Islam tak apa. Kan? Kalau bukan Islam tak dapat. Ataupun pembunuhan, bateri lah. Pakai itu. Pakai ini tak apa. Pakai mic. Okey, dia ada sebab yang menghalang, perbezaan agama, pembunuhan pewaris dan perbezaan status, contohnya perhambaan. Okey, kalau kita tengok pewarisan muallaf orang baru masuk Islam ini, pewaris muallaf, waris masih bukan Islam. Contoh seorang anak baru masuk Islam tetapi ibu bapanya masih bukan Islam dan kemudian meninggal. Hukumnya anak tidak boleh mewarisi harta ibu bapanya yang bukan Islam. Begitu juga jika anak muallaf meninggal dunia, ibu bapa bukan Islam tidak boleh mewarisi daripadanya. Tapi saya sebut tadi, di situasi di Malaysia, kalau yang meninggal bukan Islam, anak dia boleh dapat. Anak dia, anak kandung dia lah, anak betul dia. Kan? Okey, ini saya nak cerita kepada tuan-tuan dan puan berkenaan dengan ada kes seorang peniaga cendol di Seberang Jaya. Ini real case, kisah yang benar, yang datang berjumpa dengan saya untuk saya selesaikan masalah harta pusaka dia. Okey, yang ni saya cuba jadikan dia India tapi dia tak boleh dia jadi Melayu juga. Kan? Saya suruh AI buat, dia tak boleh juga, dia jadi macam Melayu juga. Kan? Okey, dia ni berniaga cendol di Seberang Jaya. Pasangan ni berniaga cendol lah. Dia ni dulu India, peluk Islam, kahwin dengan orang Melayu, wanita Melayu. Dan dia ada bela seorang anak angkat. Anak angkat ini dah besar dah lah. Jadi mereka ni berniaga cendol dekat Taman Burung. Tahu Taman Burung? Seberang Jaya kan? Dululah. Lah ni saya tak tahulah siapa punya pemilik. Jadi tak apalah, dah berkahwin, kemudian bela anak angkat dan dia orang beli sebuah rumah kluster di Seberang Jaya. Dia duduk di Seberang Jaya, rumah kluster, macam kat belakang ni juga. Pada satu hari, suami dia sesak nafas, pergi hospital, tiba-tiba meninggal dunia. Terus meninggal dunia. Kan, tanpa ada signal lah, orang kata kan, tak ada sampai ada signal. Jadi meninggal dunia. Tak apalah, dah meninggal dunia. Jadi isteri ni nak tuntut harta pusaka dia lah. Dia nak tuntut harta pusaka. Dia pergi pejabat pusaka. Pergi bawa dokumen apa semua, apply. Pejabat pusaka kata kat dia, bahagian puan 1/4 saja. 1/4 saja. Sebab apa 1/4? Sebab dia tak ada anak. Jadi anak angkat ni tak dikira sebagai waris. Dia dapat 1/4 saja.
Maknanya rumah yang nilaikan kita anggaran nilai rumah 1,000. Bahagian isteri hanyalah 25,000 sahaja. Jadi dia jadi suspend lah, dia dah suspend. Dia berkata, puan pergi tuntut atas pencarian. Tuntut atas pencarian, lepas tu dia tuntut, dia dapat sebahagian daripada rumah itu sebagai harta pencarian, baki lagi setengah, bagi kufar aid balik. Dia dapat balik situ 1/4 dan bakinya pergi ke Baitul Mal juga. Dia situasi dia macam ni. Isi 1/4 bahagian, Baitul Mal 1/4. Kemudian dia pohon harta pencarian. Fatimah ni dapat 50,000, maknanya 1/2 daripada rumah tadi tu nilai 50,000 plus 12,500 bahagian 1/4 bahagian faraid atas setengah lagi tu. So Baitul Mal dapat 37.5. 37.5 tu. Maknanya bahagian Baitul Mal pun banyak lagi lah, 37.5% lagi. Isteri dapat 62.5%. Dia macam ni lah situasi dia. Isteri 25, lepas tuntut harta pencarian, Baitul Mal dapat 37.5, isteri dapat 62.5%. Adakah suami dia sanggup membiarkan isteri dia ini dalam, kalau dia tahu dia nak biar bini dia sharing harta dengan Baitul Mal? Kan? Sudah tentu tidak lah. Kan? Sudah tentu. Sebab dia tak ada anak. Jadi tak ada anak, dia akan pergi ke Baitul Mal banyak lah. Sebab apa tak dapat kepada adik-beradik dia? Adik-beradik dia masih lagi bukan Islam. Kan? Jadi dia dapat banyak ni lah. So saya kata dia pergi bincang dengan Baitul Mal untuk beli bahagian Baitul Mal ni. Baitul Mal bagi tahu nak beli kena ikut harga semasa. Pada waktu tu mungkin 20,000 lebih. 20,000 lebih. Jadi dia nak korek duit mana dia kata. Kan? Saya tak ada duit kan, saya tak tahu macam mana nak bayar 25, menega kecil-kecil je kan. Jadi saya tak tahulah nasib dia sekarang ni. Dan rumah tu, dia masih duduk di rumah tu dalam keadaan rumah tu ada bahagian Baitul Mal. Dia macam di keluasan rumah ni kan, bahagian Baitul Mal. Kita guna hak bahagian orang lain kan. Baitul Mal ni maksudnya bahagian hak orang Islam. Jadi kita menggunakan keseluruhan rumah tu untuk kita. Allah Alam. Hanya Allah SWT yang tahu sama ada perbuatan itu. Mungkin Baitul Mal redha, tak apalah kan. Kalau tak redha, masalah. Itu situasi dia. Sebab tu kita kena planning. Yang mana mu'allaf, yang mana kita memikirkan pasangan kita, anak kita. Kalau kita tak ada anak, apa yang kita perlu buat, wasiat, hibah dan sebagainya. Itu yang tuan-tuan dan puan boleh pertimbangkan dan boleh dapat nasihat daripada kita lah kan, untuk tolong bantu memberi nasihat macam mana nak buat kan. Dia sebenarnya, dan banyak kes saya duk tengok, dengan sekeping surat sahaja dia boleh menyelamatkan puluhan malahan ratusan ribu ringgit apabila kita buat agreement kan. Kadang-kadang simple macam tu je kan. Kita tak mau keluar duit sikit kadang-kadang, bukanlah nak kata ni kan, tapi benda tu dapat menyelamatkan keadaan, insya-Allah kan. Okey. Ini satu lagi kisah benar. Isteri meninggal menghindak barah kan, barah. Seorang wanita Chinese lah, dia berkahwin dengan seorang lelaki Melayu. Ni bapa dia masih lagi non muslim. Dan dia orang ada anak seorang, anak perempuan. Ni ilustrasi saya lah kan. Jadi sebenarnya bapa ni banyak harta. Dan sebahagian hartanya diletak atas nama anak perempuan dia ni. Mungkin dia sayang sangat kepada anak perempuan ni. Sebahagian harta dia letak sebagai tolong pegang bagi pihak dia lah. Kemudian bila anak dia berpeluk Islam, dia tak buat perubahan apa-apa lah kan. Kemudian si isteri ni meninggal. Sebelum isteri ni meninggal, suami dia orang dah bercerai dulu. Dah berpisah, antara dua ni dah berpisah. Suami dah bercerai, ada anak, dan isteri ni kena barah dan meninggal dunia, dan tinggallah anak sebatang kara ni, anak ni kan, sebatang kara.
Jadi keluarga si isteri ni belah bapa dia ni mai tuntut nak tuntut harta pusaka dia lah. Dia kata ini dulu rumah kita itu bapa letak nama dia saja. Kan? Saja letak nama dia, guna nama saja. Bukan ini apa kita punya adik punya harta. Kita punya bapa letak nama saja. Kita nak buat macam mana? Yang anak tu lepas bercerai dia dibawa custody ke Dia bawa custody wife. Lepas dia meninggal ni mungkin somebody yang jaga, saya tak tahulah itu kan. Jadi pelbagai alasan diberikan tapi tak boleh lah sebab dah memang nama apa si anak ni kan. Nak buat macam mana? Jadi anak ni yang anak perempuan ni dapat setengah bahagian. Waris dia suami tak dapat sebab dah bercerai. Anak perempuan separuh bahagian dan separuh bahagian lagi Baitul Mal. Maknanya separuh bahagian pergi ke Baitul Mal. Yang ni tak boleh tuntut atas pencarian. Sebab anak. Sebab yang tinggal anak ni. Suami dia tak boleh tuntut atas pencarian, dah bercerai dah. Macam mana? Sebelum bercerai. Maknanya sebelum cerai tu, waktu cerai tu kena settle siap-siap. Ataupun selepas cerai tu kena cepat-cepat tuntut. Kalau tak tuntut jadi apa nanti bila dah meninggal semua susah mau bicara pun tak ada siapa dah. Kan dah meninggal kan. Okey, hal ni boleh dielakkan dengan si isteri ni buat hibah kepada anak dia. Tapi cuma bila anak kecil lagi dia boleh guna nama sesiapalah untuk jadi pemegang amanah dia. Ataupun dia boleh buat wasiat ataupun dia buat surat ikatan amanah trust deed. Mungkin dia boleh letakkan amanah raya sebagai pemegang amanah kepada anak ini ke, ataupun dia letakkan nama suami dia pun sebagai pemegang amanah kepada anak ni pun tak apa. Kan? Tapi ajal maut kita mana sangka kan, kita tak sangka. Jadi ini telah berlaku. Jadi pengakhiran ini saya tak tahulah. Tetapi kalau ikut undang-undangnya memang separuh anak, separuh lagi Baitul Mal. Kan? Okey, apakah tanggungjawab yang wajib ditunaikan selepas kematian individu? Yang pertama, menguruskan jenazah. Ini semua orang tahu lah. Menguruskan jenazah, kos pengebumian, kos jenazah, kain kafan, bayaran kubur, pengangkutan, mestilah berpatutan. Kita tak boleh bermewah-mewah. Kan? Ini kos-kos yang wajib kita keluarkan. Kita boleh gunakan harta si mati untuk pengurusan jenazah ni. Tapi kalau dah duit duduk di bank, kita tak boleh nak ambil. Kalau khairat kematian pun tak ada. Jadi waris-waris keluarkan dulu, nanti ganti balik. Kan boleh tuntut balik daripada harta pusaka si mati. Kemudian menjelaskan hutang. Semua hutang si mati, hutang kepada Allah, zakat, fidyah, hutang kepada manusia, ada loan, personal loan dengan individu, loan individu, income tax bayar tak habis lagi. Wallah alam lah kan. Kita tanya income tax boleh tak lepas? Kan? Boleh tak? Abang Ciu, income tax? Tak boleh oh. So hantar surat so bayar juga. Susah. Hidup pun susah, mati pun susah. Kan? Okey, yang ketiganya melaksanakan wasiat. Ini kalau kita ada wasiat, kita kena settle dulu. Kemudian last kali baru pembahagian ikut faraid. Bukan bagi faraid dulu. Ini tak boleh main dulu. Dia kena ikut turutan ini. Selesai hutang, lepas hutang, tengok ada wasiat, tak ada wasiat, kemudian baru bagi faraid. Okey, contoh kalau si mati ada harta 500,000 tolak kos pengebumian 10,000. Tolak hutang 100,000. So ada baki 390,000 lagi. So wasiat 1/3, kita boleh buat wasiat 1/3, 130,000 yang baki ni untuk waris-waris faraid. Penting untuk tidak kalau harta tak cukup, waris tak wajib bayar hutang.
Kalau harta yang tinggal tu melebihi ini tak cukup nak cover hutang, waris-waris tak wajib untuk bayar. Tak perlu menanggung. Tetapi sanggupkah kita tengok orang yang tersayang kita tersiksa? Yang tu persoalannya. Kan? Kita kena retiak semua apa ni? Bayar ambil lah, kan? Pengurusan harta pusaka kita sampai ke berapa Ustaz? Ustaz Isam? 10 5 minit lagi ya. Okey, pengurusan harta pusaka okey, tuan-tuan boleh tengok ni. Tengah jam ya. Okey, ini perancangan harta semasa hidup. Kita boleh buat wasiat, hibah, tersyariah, wakaf. Bila dah mati, yang ni. Kita semua ada, kita pergi ke mahkamah tinggi ke, bahagian pusaka kecil ke, amanah raya berhad ke. Untuk mahkamah tinggi ni kira lepas matilah. Sebelah kiri ni selepas mati. Proses selepas mati. Kalau harta 5 juta ke atas pergi mahkamah tinggi. Secara umumnya. Apa dia? Kalau sikit, harta alih saja pergi amanah raya. Sekarang pusaka kecil pun sikit pun mereka terima juga. Sekarang ada pindaan daripada akta pembahagian ni pusaka kecil tu. Sekarang ni semua harta yang kecil-kecil bawah 5 juta boleh pergi kat pejabat pusaka kecil. Amanah raya pun boleh juga. Tapi sekarang ni maknanya bahagian pusaka kecil ni dia punya function tu lebih luas lah sekarang. Kalau kes-kes ada masalah isu pertikaian pergi mahkamah tinggi. Ada wasiat ke pergi mahkamah tinggi. Okey, seterusnya bagaimana dan di mana kita buat tuntutan harta pusaka? Yang saya sebut tadilah. Pusaka ni pejabat tanah, mahkamah tinggi, amanah raya berhad. Jadi fungsi mahkamah syariah ni apa? Fungsi mahkamah syariah ni adalah untuk kita buat permohonan faraid di situ. Permohonan faraid kalau kematian selapis tak perlu pergi ke mahkamah syariah. Pergi pejabat pusaka dia boleh kira siap. Tapi kalau berlapis-lapis, kematian melebihi 1, 2, 3, 4, 5 lapis, maknanya pusaka hak lama-lama lah. Semua kena pergi mahkamah syariah untuk dapatkan pengesahan, untuk buat permohonan faraid. Sehingga dapat perintah faraid daripada mahkamah syariah, bawa pergi ke pejabat pusaka. Ataupun pergi ke mahkamah, ataupun pergi ke amanah raya. Sekarang kita masuk isu harta pusaka mu'allaf di Malaysia. Okey, yang pertama, isu utama larangan pewarisan antara Muslim dan bukan Muslim. Faraid melarang pewarisan antara Muslim dan bukan Islam. Waris bukan Islam tidak layak mewarisi. Jadi saya pernah sebutkan tadi, ketiadaan waris Islam. Jika mu'allaf tiada waris Islam, baki harta diserahkan kepada Baitul Mal. Tadi macam saya sebutkan contoh tadilah. Kan, bila mana seorang tu peluk Islam, ahli keluarga lain tidak ada Islam yang peluk Islam, jadi kalau dia meninggal, harta tu akan pergi ke Baitul Mal. Ada juga yang seseorang tu dia peluk Islam, kemudian kakak dia pun peluk Islam, adik-beradik lain tak peluk Islam lagi. Jadi kakak dia boleh dapat harta pusaka dia, sebab dia Islam, daripada keturunannya dia lah, kan. Kemudian keinginan memberi kepada waris yang bukan Islam tidak boleh dilakukan melalui faraid, tapi boleh melalui hibah dan wasiat. Macam kalau kata kita ada harta lah, kita ada harta, tuan-tuan dan perempuan boleh wasiat harta. Contohnya tanah ke, nak wasiat kepada bapa kandung, contoh saudara kandung yang masih lagi beragama asal, boleh buat wasiat, boleh buat hibah, boleh. Kalau wasiat tidak lebih daripada 1/3, hibah boleh buat semua tu. Ini bukan apa, ini tidak menghalanglah kalau hubungan kekeluargaan kita boleh je. Untuk memastikan mereka juga mendapat harta. Kemudian kerahsiaan pengislaman. Ini satu juga masalah, kadang-kadang orang peluk Islam dia takut orang lain tahu kan. Dia takut orang lain tahu. Dia
tidak membuat laporan, maknanya dia tak inilah, tidak buat formality untuk daftar sebagai orang Islam. Ini jadi masalah, menyebabkan pertikaian status agama si mati antara mahkamah sivil dan mahkamah syariah. Dia bila tidak ada pendaftaran secara sah, ini jadi masalah, ini pertikaian. Maknanya keluarga tuntut harta dia, yang orang yang tahu dia Islam pun tuntut. Kadang-kadang ada yang dah ditanam, ambil pergi pindah ke tempat lain pula. Ada kan? Dah disimpan di tempat ni, tiba-tiba tahu ada dini Islam, pergi ubah, pergi disimpan, ditanam di kubur Islam pula. Kan? Kegagalan mendaftar status mu'alaf menyulitkan urusan pentadbiran pusaka kerana tiada rekod rasmi pengislaman. Seterusnya, pertindihan bidang kuasa dan undang-undang. Mu'alaf masih tertakluk kepada akta perkahwinan dan perceraian jika perkahwinan tidak dibubarkan mengikut Islam. Tuan-tuan di sini yang ada pengalaman tak yang melibatkan perkahwinan lama tidak dibubarkan? Ada tak? Ya? Tak divorce. Maksudnya dulu kahwin, kemudian masuk Islam, tak divorce. Sebelum Islam. Ada. Kalau ada, maknanya kalau berlaku kematian takut ada tuntutan. Tuntutan. Maknanya depa pun, sebab tuntutan kita tak cerai ni maknanya dia masih lagi tertakluk kepada undang-undang sivil. Kan? Kalau kita meninggal, depa boleh tuntut. Kan? Dia isu-isu macam tu. Dapat dielakkan. Tak ada surat kahwin sini kena daftar. Kalau dia meninggal, masalahnya kalau nak buat tuntutan mesti ada sijil nikah. Hak sana. Tahu, kalau ada hak sana pun dia mesti sahkan dulu di Malaysia. Kalau mati susahlah. Susah kalau mati. Kan? Ya, Puan. Taklah, kalau ikut kita masuk Islam tu perkahwinan tu secara terbatal lah secara automatik. Terbatal lah. Itu bila kita peluk Islam tu memang terbatal perkahwinan tu, dia tak continue lagi dah. Cuma takut ada tuntutan apa yang melibatkan kita tak daftar, akibat daripada kita tak daftar secara sah, kita tak buat pembubaran perkahwinan kan. Ya. Anak? Warga negara ini. Dia dia apapun dia kena daftar di Malaysia dulu. Dia kalau meninggal pun tak apa, kalau ada dokumen apa-apa, cuba buat permohonan lah. Kita hidup lagi. Di Mahkamah Syariah. Duduk di mana? Sungai Petani. Pergi buat permohonan di Mahkamah Syariah. Di Sungai Petani ada Mahkamah Syariah, ada kan? Mahkamah Syariah Sungai Petani. Sebab kalau puan tak nak tuntut apa-apa tak ada masalah. Perkahwinan tu sah, kita anggap benda sah. Tapi bila nak tuntut tuntutan harta, dia mesti kena ada pengesahan nikah. Pengesahan nikah tu menunjukkan proses itu telah selesai lah dari segi sah nikah tu. Kan, maknanya bukan nikah tipu, scam apa semua tu. Sebab tu perlu sahkan. Surat nikah Malaysia yang benar penting nak buat apa-apa. Yang benar pun surat Malaysia. Ya. Sebab kau duduk di Malaysia. Kena ada surat Malaysia punya lah. Kan?
Hmm. Dia tengok dari segi practicality. Kalau kata benda tu masih ada, kita boleh tuntut. Maknanya kita memang isteri yang sah. Pada ketika suami kita meninggal, walaupun pengesahan nikah tu dibuat kemudian, kita masih lagi ada hak untuk tuntut. Cuma di segi formality saja, kita tak buat pada waktu tu, kita buat kemudian. Kita masih boleh tuntut. Cuma di segi praktikal, sama ada harta tu dah dijual, harta dah tukar nama, dah dibuat macam-macam dah. Jadi tak praktikal lagi kita nak tuntut pun. Kan? Kalau tuntut pun mungkin kita boleh dapat pembahasan, tetapi mungkin hubungan kita dengan bekas kita punya madu tu dah memang bergaduh lah, kan. Dia tengok practicality lah, kan, sama ada wajar untuk tuntut atau tidak. Kemudian kekurangan bila kita tidak ada waris, bila kata seseorang mualaf tidak ada waris, dia meninggal dunia tidak ada waris, maknanya dia tidak ada orang yang akan mentadbir harta dia. Semua dia akan pergi ke Baitul Mal lah. Baitul Mal yang kan. Anak kurang siuman dia tak boleh urus harta, dia kena pergi ke Baitul Mal lah, balik agama Islam lah. Kan. Kemudian pertikaian keluarga campuran, keluarga bukan Islam mungkin menuntut harta atau mempertikai pengislaman si mati. Ini yang ke-10, peranan Baitul Mal. Baitul Mal menjadi penerima terakhir harta mualaf jika tidak ada waris Islam atau hibah atau wasiat dibuat. Ini isu-isu yang berlaku lah. Kita tengok last case ni, kita tengok. Angelin Tan. Dia kahwin dengan Sabri Yunus. Yang ni ada anak 3 orang. Yang ni dia ada 2 orang anak. Tapi tak tahu lelaki perempuan tak tahu. Saya duk di Google di dalam internet, saya tak tahu, kita tak dapat information tentang anak dia. Yang kita tahu 2 orang, lelaki seorang, perempuan seorang, ataupun dua-dua perempuan, dua-dua lelaki, kita tak tahu. Maknanya dia punya publicity tentang keluarga dia ni memang tak ada dalam internet lah, kan. Jadi okey, kalau kata Angelin Tan meninggal, siapa waris faraid dia? Suami lagi? Ni anak dia lah, ni anak dia. Tapi okey, kalau dia meninggal, anak dia tak dapat lah, sebab anak dia dah masuk Islam. So suami dia akan dapat. Suami dia akan dapat 1/2. 1/2. Lagi setengah akan pergi Baitul Mal. Sebab dia tak ada anak. Kalau katakan dia kahwin tiba-tiba dapat anak. Anak tu akan dapat lah, kan. Kalau dia tak ada anak, maknanya tak ada anak kandung, maknanya suami dia akan dapat. Anak yang bukan Islam tak dapat. Kalau anak-anak dia meninggal, yang ni mungkin dia boleh dapat juga. Mungkin dia boleh dapat. Macam Sabri meninggal, dia akan dapatlah kepada anak dia dengan isteri dia. Sabri akan dapat, isteri akan dapat 1/8. So anak dia akan dapat bahagian masing-masing lah, kan. Dia kalau dia mau bagi dia anak kena buat hibah apa? Ya, dia kena buat hibah ke, kena buat wasiat ke, dia boleh buat. Cakap mulut kena ada saksi. Kena ada saksi. Dan kalau ada saksi pun takut saksi mati dulu. Buat surat boleh, better buat surat lah. Buat surat ada saksi, 2 orang saksi lelaki. Ya, Kak. Tadi? Okey. Okey. Geran tak ada, okey. Okey. Okey.
Tapak najis. Okey. 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 Anak ada 5. Kak mualaf kah? Anak-anak masuk Islam ke? Oh. Oh, okey okey. Semua anak-anak Islam lah. Okey. Tapak dia di mana tu ah? Dia sebab apa dia jadi macam tu ah? Tapak apa? Najis. Okey. Oh, tak ada grant. Okey. Kalau macam tu dia so sekarang tanah tu milik siapa? Kerajaan lah. Kerajaan. Uh, Sampai sekarang tak dapat lah. Tak dapat lah. Kan? Dia orang halau tak? Tak halau lah. Okey, kalau macam tu, dia kalau kata berlaku kematian ke apa, anak-anak kena pakat lah. Siapa nak duduk rumah tu, kena pakat. Dia tak boleh masuk tukar nama apa semua sebab geran atas nama pihak kerajaan. Jadi atas rumah saja. Rumah saja selagi mana pihak kerajaan tak halau. Kan? Selagi mana kerajaan tak kacau, tak halau kita, maknanya rumah tu bila kita meninggal anak-anak pakat-pakat lah. Kalau ada kalau mana-mana anak nak beli rumah tu tuai semua, jual kat dia lah. Kan? Kalau tidak ambil seorang semilik. 5 orang anak kan. Macam tu saja boleh. Nak tukar di pejabat tanah, pusaka apa semua tak boleh tu. Kan? Kena pakat depa. Ya. Okey. Arwah mak dan ayah dah masuk Islam. Satu keluarga. Kau orang Malaysia? Okey. Okey. Di mana tu? Oh, Kedah. Okey, alright. Baik. Besar tanah. Okey. Okey. Kami yang kakak adik-beradik ni ramai ni. Dapat. Kami dalam lagi dalam 2 orang lah, 2 orang tak dapat. Anak tu ambil kami tanah tu. Jadi dia buat kedai, dia masak kedai dia buat kedai tu sewa orang. Sewa orang dia dapat duit lah kan sewa kedai tapi kedai kau tak yang buat. Ya. Jadi kami dekat tu apa-apa. Tanah tu nama apa? Tanah tu nama ayah, mak. Kena buat pusaka dulu. Tapi tanah tu tanah kerajaan. Oh, tanah kerajaan. Tanah Rizal lah. Dia ada tanah tu ada apa sijil apa tak? Sijil menduduki ke apa? Tol lah, tanah tol kah itu? Temporary visa jalan. Okey. Dia kalau kata tanah tu dia ada sertifikat apa-apa. Kebenaran untuk duduk ke dia kalau kat Penang ni panggil TOL, Temporary Occupation Land. Tol ni dia bagi dekat tapi dia tol ni dia lebih kepada permit untuk orang yang mohon saja. Kan bila mati kan tu sebenarnya tol tu dia balik kepada kerajaan balik. Kita kena mohon balik lah kan. Kita kena tengok kategori maknanya
Saya pun tak tahu nak komen sebab kategori tanah tu macam mana. Tapi kalau tanah kerajaan, dia mesti ada kebenaran daripada pihak kerajaan lah. Kalau kata benda tu ada pengiktirafan daripada pihak kerajaan, benda tu boleh dikonsider sebagai harta lah. Harta sementara lah, macam pajakan, kalau kata pajakan ke apa ke. Dia kalau tu saya tak nampak dia jadikan jadi sebagai harta pusaka yang tu. Sebab bukan milik dia. Orang-orang dekat kampung tu macam penghulu situ buat rumah untuk sekali hidup Jadi lah ni kau tak duduk situ lah. Dah. Dia susah juga kita nak buat tuntutan apa sebab dia tak ada macam geran. Dia tak ada geran. Kita nak tuntut mesti ada maklumat geran. Pajakan ke, tanah jenis apa-apa ke. Kan, baru kita boleh tuntut hak kita lah. Walaupun kita memang kalau dia ada hak, dia boleh duduk situ, kita pun ada hak juga dapat manfaat di situ. Kan. Cuma kita nak buat tuntutan sebab masalah kita tak tahu tanah tu tanah apa, lot apa semua tu kan. Rizal jalan. Tak kacau. Ya. Saya nampak dia masalah sikit sebab kalau pejabat tanah ni dia mesti apa pun nak geran. Nak geran. Tak ada geran ni macam situasi macam kak tadi lah, tak ada geran, duduk ambil manfaat sajalah, rumah tu sajalah dia punya. Tapi tanah milik orang lain. Itulah masalah lepas sedekah pun lepas tak bagi geran tu. Tak syok sikit. Kalau sedekah bagi geran tak apa. Kan? Tu susah sikit lah kalau nak buat tuntutan macam tu. Kan? Habis waktu kita? Ya. 10.30. Lambat lagi ya. Ya, Wan. Tak. Okey. Kakak mualaf. Puan? Oh, mualaf juga. Okey. 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 Jadi suami ini meninggal. Saya tak tahu lah kalau soal data, tapi ya saya tahu kakak saya ada motor. Motor itu dibuat kakak aku atas nama suami. Okey. Karena dia meninggal asing dan. Okey. Tapi dia bayar bulan-bulan. Okey. Terus dia meninggal. Tapi harta itu diambil sama mereka. Motor itu diambil sama mereka. Okey. Yang bilang hak dia lah. Kakak saya nggak bisa. Kakak saya nggak perlu itu karena dia mungkin nggak ada yang bilang sebagai malas. Okey. Jadi dia macam sahabat. So dia karena nama tu nama lelaki dia. Itulah itu masalahnya. Tapi kalau nama lelaki dia pun dia ada bahagian juga. Tetapi maksud saya sebut tadilah bila tidak ada black and white, tidak ada surat yang mengatakan bahawa ini harta pinjam nama suami saja. Isteri yang bayar setiap bulan. Surat itu yang perlu. Kalau tak ada surat tu macam mana kita nak buktikan? Macam surat pemegang amanah. Banyak kes-kes yang saya jumpa, situasi guna nama. Letak nama suami, letak nama isteri, seorang lagi yang bayar semua A to Z, tapi guna nama orang lain. Tetapi tidak ada surat. Surat, kita panggil surat pemegang amanah. Kan? Contoh saya beli harta guna nama
Contohnya Abang Ciu dia beli harta rumah guna nama saya sebab saya orang Melayu. Boleh beli rumah. Kan? Semua dia bayar. Tapi tak buat surat. Kan? Tak buat surat. Kata, saya pegang amanah pihak Encik Ciu. Saya tak buat surat apa-apa. Bila saya mati, saya punya anak tentu. Kan? So, Abang Ciu mau kata apa? Kan? Sebab surat tak ada. Surat tu kita kena buat lah. Dia kena ada suruh dia sumpah ke apa. Pergi itu penulis surat kan, apa? Petition writer. So dia sumpah dia chop saja, tapi ada yang petition writer yang tulis. Kalau mau kalau kata surat simple macam tu pergi jumpa lawyer nanti dia charge mahal sikit lah. Ada setengah mahkamah dia ada yang buat servis tu. Buat bil kan, buat bil kan. Kerana dengan sekeping surat yang saya kata tu boleh save kerugian. Bayaran tengoklah nak buat macam mana kan. Kan kalau nak buat hibah ke wasiat ke apakah. Kalau nak buat surat simple surat tu penulis petition writer pun tak apa. Kan dia orang boleh buat. Itu murahnya tu. Tapi itu dia Okey, dia nak buat tu dia mesti kena ada pesuruh jaya sumpah shop tu sah lah. Sah. Dia kalau beri sumpah tak perlu stamping. Tak perlu stamping. Kalau agreement kena stamping lah. Save cost sikit lah. Ni saya cerita untuk save cost sikit lah. Kalau dia nilai sikit buat surat tak apa. Kan? Tapi kalau yang biasa duk tulis tu dia orang tahu kan, kalau kita bagi tahu nak buat surat macam ni dia orang boleh buat. Kalau mau agreement yang panjang yang complete-nya jumpa lawyer lah kan. Okey Pak. Selamanya. Selamanya. Cuma dia bila dia better ada daripada tak ada lah. Kan? Macam kalau sudut pandang peguam lah. Kalau sudut pandang peguam, dia satu-satu dokumen yang kita buat, kita kena ada 2 orang saksi. 2 orang saksi lelaki. Kan? Saksi lelaki. Sebab dia kriteria saksi dokumen yang sah tu mesti ada 2 orang saksi lelaki. Tapi kalau kata sekarang ni pun kalau nak buat surat stamping pun kadang-kadang hibah dia kena duty stamp yang ni dia kena ikut nilai harta. Tapi kalau bersurat sumpah pun boleh dipakai lah. Boleh dipakai. Itulah kita tengoklah benda apa yang nak tutup. Kalau benda hak yang bernilai tinggi kita buat cara proper lah. Kalau benda hak yang sikit-sikit tu kita petition writer pun okey lah. Sebab itu jawatan yang diiktiraf lah. Okey, terusnya tuan-tuan. Ini hadis daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Sesungguhnya meninggalkan waris yang kaya adalah lebih baik daripada meninggalkan mereka miskin meminta-minta. Ini kalau kita nak buat kebaikan, kita nak buat bersedekah, kita nak bagi harta, kita kena ingatlah keluarga kita juga. Jangan bagi semua. Kan? Tak lebih daripada 1/3 lah. Kan? Okay. Seterusnya tuan-tuan. Ini saya ada sebuah buku yang saya nak promote kepada tuan-tuan dan puan-puan.
Ni buku untuk kita tulis maklumat-maklumat harta-harta kita. Maklumat-maklumat harta kita yang kita selalunya letak merata-rata. Kita letak bawah katil, kita letak dalam almari, kita letak dalam lacino, di pejabat, merata kita letak. Tak ada satu tempat. Esok kita mati, esok ni anak-anak nak cari dokumen cukup susah. Kan? Saya ada satu kes yang saya terdetik nak buat surat ni berapa. Ada satu kes saya dipanggil untuk diminta untuk pergi settle satu masalah harta pusaka lah. Seorang pelajar ni, dulu saya ahli majlis buat kitab, lembaga pengarah kitab, dia pun minta settle ada seorang student, bapa dia meninggal dunia. Jadi saya pun pergi ke rumah dia untuk bantu dia macam mana nak selesaikan harta pusaka dia. Bila saya pergi tanya dia kata dia tahu bapa dia ada beberapa harta, tapi dia tak ada dokumen apa-apa. Rumah yang dia duduk tu pun dia pun tak tahu geran di mana. Ada satu buah rumah lagi di tempat lain, dia pun tak tahu. Dia tahu bapa dia ada ASB tapi dia tak tahu nombor akaun. Dia tahu bapa dia ada akaun bank ni tapi dia tak ada nombor akaun. Sebab sekarang ni semua online. Semua online saja. Hanya pemilik akaun tu saja yang tahu. Sebab apa? Jadi kita tak boleh nak selesaikan harta pusaka dia. Satu pun tak boleh nak selesai. Jadi baru saya teringat. Jadi saya buat buku ni lah. Dia buku dia macam lebih kepada kita isi butir-butir kita lah. Di belakang ni dia ada panduan berkenaan dengan wasiat, hibah, harta pusaka, apa itu hibah takaful. Dia ada penerangan di belakang lah. Kalau tuan-tuan berminat nak beli buku ni, saya jual RM20. Ni kalau stok terhad lah, kalau ada berminat boleh ni lah. Jadi saya rasa setakat itu saja. Ke-10 lah. Ada soalan nak tanya soalan ni? Lepas kata sampai 10.30. Saya rasa okey. 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 Mak Mandin. Okey. So, panggu suami apa? Okey. 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 Okey.
saya bukan Malaysia. Okey. Saya jual harta saya balik sana. Hmm. Saya abang dia. Hmm. Lepas tu dalam masa tu 2-3 tahun tak habis rumah dah habis dia pun dia tak mau baik juga tak mau apa buka nama tak mau. Okey. Lepas tu Anak warga negara Malaysia? anak Malaysia. Semua anak dia bola. Dia bola. Cukup umur Dah tua dah. Benda ni dah lama dah. Dah anak-anak tu cukup 18 tahun lagi? Dah 36 dah anak saya. Oh, okey. Bila mak mentua mengingat, akhirnya saya cerai. Rumah dah banyak habis dah. Lepas tu tak tukar lagi nama. Tukar lagi ada masalah. Saya cerai dengan suami. Cerai, tak apalah. Saya punya ni tak payah cakap dah kan. Saya tahu dah. Mak mentua mengingat. Mak mentua mengingat. Adik ipar nombor 2 orang perempuan ni. Dia tak mau Faraid. Okey. Rumah tu nama adik jantan. Okey. Lepas tu sekarang adik jantan dah mengingat. Saya tanya baru ni dengan kira saya. Abang dah mengingat. Rumah tu macam mana? Kalau tak mau bagi kakak, tak mau Faraid bagi kakak. Bagi 40 anak kok, tak apa. Anak tak ada 3 orang. Okey. Kan? Saya cakap dengan Firas. Firas saya kata apa? Kok, saya tak boleh cakap apa. Memang nama Osman. Tak lah. Tapi, Kak Ida kata, mak punya bangku. Mak punya harta. Tak Faraid lagi. Dia kata betul. Mak mentua mati 2 tahun. Lepas tu suami mati 2 tahun kemudian. Saya masa cerai, elok saya dah bila mentua mati. Masa mentua mati saya dah cerai lagi. Saya mati 2 tahun saya cerai dengan suami. Lepas tu dah cerai 2 tahun, suami saya meninggal. Sampai sekarang dia orang tak apa, tak Faraid, tak apa. Bila saya tanya perempuan lah. Saya susah bayar rumah tu kan. Okey. Saya susah bayar rumah tu. Saya kata kalau tak mau bagi, saya minta panggung yang saya bayar. Okey. Sebab mak mentua kata, hang bayar semua kat nama hang. Ini mak hang kok. Mak mentua cakap macam tu. Okey. Lepas tu, yang pegang amanah ni, sekarang ni, bahkan sewa dengan harta-harta semua tu, adik ipar saya, tak kahwin dia. Tak kahwin lagi. Umur dia sekarang dah 70 lah, saya rasa. Adik ipar saya nombor tu, nama rumah tu tak nama dia, Kaminyai. Tapi dia ada anak, ada bini lah kan. Ada orang. Itu saya tanya, itu saya ada pernah cerita kat satu ustaz. Dia kata saya, suruh saya buat dulu. Sebab saya dah cerai dengan keluarga isteri. Kalau saya nak buat, jangan saya nak buat. Sebab anak-anak saya kata apa, saya tak mau bagi, dia lah, biar kamu punya akhirat. Sebab dia tak mau ni langsung. Lepas tu anak saya baru ni, saya pergi lah rumah dia kan. Tak lah, kata, kalau anak tak mau bagi kami, tadi kita buat proses jual beli. Okey. Dia pun tak mau juga. Dia masih pegang juga benda tu. Sampai tak dah mati, abang adik dia dah mati, abang dia dah mati. Dia waris kami lah. Okey. Macam mana kita boleh buat? Macam contohlah, Ustaz kata, kita pergi ke pejabat buat urusan kan. Mesti gaduh, betul tak? Mesti pasang muka. Itu apa yang kita harus buat? Reda. Dia point dia situ tahu kat mana? Sebab tidak ada bertulis. Tidak ada hitam putih. Benda yang orang saksi-saksi tu meninggal belakang dah. Mak meninggal, suami meninggal, apa semua tu. Kita nak buktikan apa? Tak ada apa. Sebab tu saya kata, kalau buat ada satu surat suruh sumpah pun tak apa. Sekurang-kurangnya. Dah, bukan kata orang-orang ni orang Malaysia pun sama juga. Kan? Bukan apa. Kadang-kadang kita rasa tak penting sangat benda tu. Kan? Tak kisah sangat. Tapi bila jadi apa-apa berlaku macam tu, bayangkan kita dah bayar berapa, katakan dah bayar rumah tu 25,000, mungkin kita 15,000 dah kita dah bayar. Sekarang nilai semasa rumah tu mungkin 150,000. Kan? 70 lebih dah kita boleh dapat dah hasil rumah tu. Kan? Kalau bayar 1,5 lah kan. Itu maksudnya kerugian kita sebab kita tak buat surat. Bukan bodoh. Itu ujian. Ambil
Kalau kita nak buat ni kau kena cari inilah, maknanya saksi-saksi yang boleh menyokong kau ni tu. Ha. Aku tahu juga ini tahu dua itu yang tak suka. Saksi tak ada. Cuma saya tanya bahagian macam anak saya kan waris dua, anak lelaki. Ha. Kan? Saya pernah jumpa dia, saya kata tak bagi bahagian bagi anak-anak saya saudara. Saya memang saya tak dapat, saya kata tak apa lah, saya halal dah. Itu anak saya. Pun dia tak bagi. Dia kata dia tak sedia lagi, dia kata. Lepas itu sekarang dia dah umur dah 70 lebih. Itu ingat dia nak hidup 100 tahun juga. Betul. Dia maknanya dia makan secara ni lah. Kalau dia rasa benda tu dia tak mati, dia boleh lah makan hak orang lain kan. Ha.